Orang kono ada lah timur kat rumah. Beras dengan basuh bersih-bersih. Lepas tu kita masukkan beras tu kat dalam ni dengan kumpulan. Saya rasa orang kono ada lah timur kat rumah. Tapi senang lah soal buat pakai ni daripada pakai cooker. Tak tukar beras, tak tukar air. Senang yo. Kita dapat portion satu, orang makan setiap satu ni. Jadi senang lah kalau kita nak je. Kalau kita dapat buat 50, kita jadi 50 lah. Orang makan. Masa sukat nasi tu pun kita sukat beras kosong tu, beras yang kering tu pakai ni juga. Lepas tu pergi basuh nasi tu. Basuh nasi tu semua, kita buat macam ni. Tadi saya suka bola biscuit. Ni kalau bola biscuit ni nasi dia bagi saya lah. Bagi saya nasi tu akan cantik. Okay, siap. Next. Dan dah siap. Guna panas, kita masukkan seperti ni. Okay. Itu je, tenang. Pakai ni memang senang. Itu tapi. Bagus tu. Dah ada panas dalam setengah jam, 40 minit. Lepas tu kita cek balik. Okay? Kalau kau minum ayah kau kena datang, okay? Follow kami untuk video seterusnya. Ciao. Restoran Hatta di Bahau. Restoran Hatta di Bahau.